Yang saya nak sampaikan kepada orang yang buat siasatan kepada saya ni, kamu semua boleh buat macam-macam pada saya tak kisah kan. Malah ini memberi semangat kepada saya lagi. Malah saya akan buat lebih lagi, 2-3 kali ganda. Tidak ada yang dapat menghalang selain melainkan Allah. Ingat perkara tu baik-baik. Jadi kamu ingat kamu boleh halang saya, tapi sebenarnya saya bukan bersorangan. Di belakang saya ada rakyat dan juga saya buat ni kerana Allah kita. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini tanggungjawab, tak perlu nak bersihat. Itu juga kita nak menjaga daripada tanah kita diceroboh. Ini tanggungjawab kita sebagai rakyat. Kita sendiri kena bertindak, barulah orang atas akan buka mata. Jadi bagi saya nak cakap dengan wali politik, benda yang salah tetap salah. Jangan kamu bela kerana tak selamanya kamu akan selamat. Bermula dengan perkataan kuil haram itu haram, tidak ada halal baginya kerana mereka merampas tanah orang lain, menduduki tanah secara tidak sah atas tanah kerajaan maupun kesendirian. Itu jelas. Saya bangga dan juga saya tu bersemangat lagi. Jangan ingat saya berhenti setakat ni. Saya memang bagi infak. Saya infak diri saya, masa harta saya untuk agama, dan ini sebenarnya untuk agama saya, bangsa saya, negara saya. Saudara seagama saya buat salah, buat surau haram, masjid haram pun kita akan cakap haram. Dia menasihati orang yang mengikuti saya, jangan mengikuti tubuh badan saya, batang tubuh saya, mengikuti idea saya, mengikuti apa yang saya nak sampaikan. Jangan meletakkan emosi daripada akal. Letakkan akal daripada emosi. Emosi itu penting untuk drive kita punya semangat, tapi akal kita kena dahulukan. Banyakkan membaca, banyakkan berfikir, banyakkan bertindak daripada bercakap.